Belastrel, isteri kepada Alif Irfan. Cuba teka dia pakai beg apa dan berapa ringgit harga beg dia. So kalau korang tengok gambar close up, ini adalah Kelly 25 lah kan. Kelebaran dia adalah 25cm, black Nova, in PHW, silver hardware. Kalau dalam level luxury pyramid, korang boleh tengok antara banyak-banyak brand kat sini, antara yang top juga adalah Hermes. Hermes ni kita consider dia as supreme luxury sebab dia bukan senang nak dapat. Kalau korang nak beli retail pun susah. Ada resell, ada butik. Butik memang susah nak dapat, tapi resell harga dia berapa? Harga di dalam RM115,000 ke atas sahaja. Ini adalah resell lah, maksudnya kalau korang tak nak queue, korang tak nak tunggu, korang boleh terus beli pada harga RM115,000. Walhal harga baru dalam RM50,000 saja. So ada kenaikan 120% macam tu lebih kurang. Ni harga dia. Untuk beg ni ramai orang akan pakai dalam keadaan terbuka macam ni, sebab beg ni bila nak buka dia akan ada 1 flap, 2 flap, 3 flap, 1 pusing. So akan ada 4 security system dekat situ. Sebab tu lah orang sentiasa buka macam ni. Macam ni lah, nampak tak? 1, 2, 3, pusing 4. Sebab tu orang suka buka. So harga beg dia berapa? RM120,000 sahaja. Korang nak aku review beg siapa lagi? Cuba komen dekat bawah.